Alisha. Saya Nur Alfa Hafia. Dan saya Firas Dawisha. Kami dari tim TV PSS Setasih. Pada hari ini kami sedang berada di pekarangan stadium Batu Kawan. Hari ini kami akan membuat liputan tentang pesta buku yang akan dijalankan sempena sambutan Minggu Perpaduan 2025. Berlangsungnya pada 17 Julai hingga 20 Julai pada pukul 10 pagi sehingga 10 malam. Pesta buku ini dibawakan khas oleh Perbadanan Perpustakaan Awam Pulau Pinang. Mari kita saksikan aktiviti-aktiviti yang menarik di Pesta Buku Pulau Pinang pada tahun ini. Jom! Sekarang ni kami berada di Perbadanan Perpustakaan Awam Pulau Pinang. Terdapat banyak aktiviti yang menarik seperti Face blog, face painting, sudut bacaan dan pantas jawi dan lain-lain lagi. Jom! Encik, bolehkah saya menginterview Encik? Boleh. Bersama saya Encik Hazim Syahmi, Pegawai PPD Seberang Peraya Selatan. Apakah program yang akan berlangsung pada petang ini? Untuk petang ni, JPN Pulau Pinang merancang untuk kita adakan satu majlis Nilam Excellent Awards NIXA, di mana kita akan nobatkan siapakah yang akan menjadi tokoh Nilam peringkat negeri Pulau Pinang bagi tahun 2025. Terima kasih. Okey, kat sini nama dia Buku Jabatan Mufti. Kita ada buku-buku yang berkaitan dengan gerhana semua tu kan. Lepas tu kat sini kita ada yang berkaitan dengan ilmu falak. Satu yang berkaitan dengan astronomi semua tu kan, bulan bintang semua tu kan. Kat sini lah. Lepas tu kita ada juga jual buku-buku yang banyak macam isu-isu semasa lah kat situ. Okey. Sekarang ni saya bersama Datuk Imuda, iaitu seorang pelukis dan selebriti Malaysia. Datuk, apakah aktiviti yang Datuk buat di sini? Okey, dan saya kat sini saya buka booth atau membuka gerai di mana saya ada jual buku saya, t-shirt saya buat dan juga barang-barang merchandise saya. Buku saya iaitu buku Pimai Tantu. Dia cerita Pimai Tantu kan. Dah 40 tahun dah buku ni. Cerita Pimai Tantu. Jadi kita buat buku untuk semua orang-orang Pulau Pinang. Mari sini dapatkan buku saya dan sign autograf saya. Okey, terima kasih Datuk. Sama-sama. Terdapat pelbagai novel, buku latihan dan komik-komik. Firas, awak beli apa? Saya beli buku ini. Tajuknya Arkitek Melukis Jalanan dan Impian Mimpi Jalanan. Penulisnya ialah Jamil Abdullah. Oh, saya beli buku ini. Ibu penat tapi ibu sayang.